Okay, Tuan, Ya, boleh perkenalkan sikit diri dan apa role dekat dalam Lafita Travel? okey. Nama saya Ari Mustafa. Saya adalah tour leader untuk company Zafira dan saya pun adalah salah satu untuk buat dalam uh, untuk jalankan untuk bahagian ground, Bagian ground, okay. bahagian ground. So kelebihan antara kami adalah tour leader ni adalah buat satu ground dengan pengalaman dan untuk macam mana nak akses dapatkan perjalanan itu smooth, mengurangkan masalah. Walaupun Mengurangkan masalah. setiap kita punya travel ni ada masalah, tapi kita cuba mengurangkan masalah dari segi keselamatan. Oh, sini. Dekat sikit Puasa. Puasa. Cuba cakap. Cuba cakap lagi. Dengar. Okay, baik. Okay, Tuan. Okey, ngam. Sambung Okay, Tuan. Jadi, Tuan sebagai tour leader Ya, dalam ni. saya tour leader. Berapa lama Tuan dekat ni? Kalau ikutkan pengalaman saya selepas COVID lah, maknanya Sebelum COVID. sebelum Lama COVID. jugalah, kan? Sebelum ni pun saya pun banyak kerja travel di bidang lain juga, tapi berkenaan dengan travelling jugalah. Tapi fokusnya bila asalnya freelance lah. In the end lebih banyak orang minta recommend, maknanya dia Tolong bawakan, itulah. tolong bawakan diri. Bolehlah kita bawa, tak ada masalah disebab pengalaman, and then boleh bersesuaian dengan keadaan. Dari segi kita punya PR, dari segi kita punya cara handling kita punya ground, and then handling kita punya accommodation, hotel, and then transportation. Itu adalah salah satu paling penting antara tour leader yang kena tahulah. Okay. Tapi memandangkan dari segi lain juga, antaranya berhadapan dengan manusia. Antaranya kerja ni bukannya kerja berdasarkan dengan objektif, ataupun ini berdasarkan dengan PL orang, perangai orang. Betul. So kita akan berjumpa dengan pelbagai masalah orang lah, Betul. dan pelbagai ragam orang. Betul. Pelbagai emosi. Emosi. Betul. So kita terapkan di segi mental and physical. Mental and physical. So antaranya tour leader yang pengalaman ataupun yang dah lebih almost 5 years, dia kena terapkan kepada yang muda-muda ni lah. Kebanyakan ramai yang koyak sebenarnya. Confirm koyak. Sebab perjalanan kita ni starting je dah 14 jam perjalanan kita flight. Kalau kita start daripada Europe ataupun West Europe ataupun negara Asia Tengah, Asia Timur, starting mesti pergi 7 jam. Lepas tu kita akan transit 2 jam. Lepas tu kita akan terbang lagi 7 jam. So 14 jam. Okay. So kita dah kat situ, kita dah duduk tidur dah. Dekat setengah hari lah. Lebih setengah hari dah. Maknanya kita tidur dalam keadaan duduk, dia dah flight. Macam mana dengan Betul. kepala macam ni. Dan dari situ physical dan mental dia orang kita kena jagalah, and then kita kena ada segi-segi orang cakap psikologi, and then kita kena tahu macam mana nak adapt dengan dia orang, cara dia. Kebanyakan ada yang anxiety juga. So besar ada cabaran antara tour leader ni sebenarnya lah. Sebab dia bawa nyawa kan. Betul. So pengalaman saya kalau nak ikutkan dari segi pengalaman perjalanan ni, mana-mana tempat semua sama je. Sebab perjalanan ini adalah bercuti, and then healing. Kenapa dia orang nak pergi bercuti? Sebab apa? Mungkin ada orang cakap ada rezeki lebih. Dan dia orang nak pergi tengok negara tempat negara lain, and then dari segi culture, budaya, and then dari segi kadang-kadang saja je nak pergi. Sebab apa? Betul. Waktu muda tak dapat pergi. So waktu dah orang cakap dah ada Duit sikit dan berumur, barulah nak merasa. Betul. Tapi dari segi orang cakap kesihatan, Okay. yang tu kita kena jagalah. Sebab pengalaman saya bukannya dari segi orang cakap bawa dia orang saja. And then bukan kita bercerita dari segi tempat konsep, ini adalah tempat sejarah, ini adalah tempat ni apa semua. Tapi adalah dari segi yang paling yang saya orang cakap apa, yang sangat saya tekankan adalah segi keselamatan.
Keselamatan. Sebab perjalanan kita ni kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu apa akan terjadi apa akan terjadi akan masa depan kita, akan terjadi besok hari tu, and then dari segi macam mana dia punya cara nak bawa. Kadang-kadang tak semua orang pergi, sebab orang Malaysia ni kalau tahu kan, orang Malaysia ni kalau nak pergi bercuti mesti nak pergi tempat bersaji, nak rasa kan, nak rasa tempat sejuk. 2 hari je. 2 hari je. 2 hari dia orang dah fed up lah. Sebab tak tahan sejuk. Sedangkan orang kat sana pun waktu saji dia orang duduk rumah. Dia orang duduk rumah sebab dia orang kat sana macam kita lah. Kita kalau waktu panas kita orang sana datang sini nak berjemur. Terbalik. Dia orang nak panas tu. Dia nak panas. Tapi kita nak rasa salji tu orang cakap. Nak rasa salji, nak rasa tempat sejuk kan. Tak pernah, negara kita tak pernah, sebab negara kita khatulistiwa. Bila 2-3 hari dia rasa dah jemu, dia rasa sejuk, dia rasa dah hidung berair, lepas tu mikus lagi, lepas tu dia akan rasa keradangan, lepas tu dia akan rasa sakit tekak, lepas tu dia jadi slow, mood dia dah jadi lain. Bila kita dah bawa gas ni, bila keadaan kesihatan ni mood dah jadi lain, dia tak syok dia berjalan lah. Tak syok jalan. Dia akan duduk baring, dia akan baring. Nak dengar tak nak dengar, bila kita bercerita tentang dalam bas ni, dia tak nak dengar sebab dia tak boleh fokus. Betul. Tak boleh fokus. Sebab tu tour leader ni dia kena mainkan peranan penting untuk jadikan psikologi supaya mood dia tu ngam, stable. Besar tanggungjawab sebenarnya tour leader ni sebenarnya. Dan dia orang cakap nampak seronok berjalan. Nampak seronok, boleh lah tu leader hari-hari berjalan pergi sana. Tapi dia tak tahu macam mana azab dia dari segi orang cakap mood dia, kepenatan dia tu, orang cakap lebih, orang cakap 200% tu kita nak. Kita nak all out sebenarnya. 100% tu kita dah all untuk kita pergi pekerjaan, dan 100% tu kita all out lagi untuk orang-orang guest-guest yang lain. Sebab kita jaga dari segi semua, jaga makanan orang, keselamatan. Sebab saya pernah terjadi, bukannya ini kes besar sebenarnya. Saya pernah terjadi kes kematian sebenarnya. Bawa gas dalam kes kematian. Maknanya saya bukan nak takutkan semua orang. Tapi benda-benda ni boleh jadi. Sebab mati ni memang orang cakap memang kita akan mati. Sebab perjalanan kita ni kita tak tahu kita mati kat mana. Mungkin kita akan mati, orang cakap mati di negara lain, mungkin dekat negara sendiri, mungkin dalam pemanduan. Tapi bila kita nak rasa mood standby dari segi faktor kematian dalam perjalanan bercuti, semua orang kena tahu. Semua orang pernah risau kan bila saya macam ni kan. Sebab apa? Orang cakap bercuti seronok. Tapi ni bercuti dalam keadaan sedih. Tapi nak buat macam mana? Orang cakap dah hakikat, orang cakap dah kematian, dah tertulis. Sebab tu saya terapkan kalau jadinya kes kematian, pernah terjadi kes kematian tapi bukan dalam gas saya. Driver sebenarnya. Driver tu yang driver yang meninggal. So macam mana kita nak adapt, nak uruskan dari segi untuk nak coolkan keadaan setempat kita punya gas tu, supaya jangan takut, supaya jangan rasa fobia. Rasa biasa je. Jangan biasa je. Masa perjalanan, masa ini antara yang kita kena jagalah apa sebabnya kita ambil group, kita ambil package group ataupun kita ambil DIY. Ada perbezaannya. Company ada group, macam contoh orang kan tahu sama ada nak ambil DIY ataupun nak ambil company group. So dia ada pro and con dia. So group kalau sebenarnya dia dah siap dari segi dia punya insurans dia, dah siap dari segi untuk keselamatan dia, dah siap dari segi untuk hotel dia, accommodation dia, transport dia, dah cukup. Tapi kalau disebabkan bila terjadinya bab kematian, semua tu dah di undercover. Betul. Saya bukan nak promote apa sebenarnya, tapi disebabkan ada pro and con dia sebenarnya. Sebab benda ni saya fokuskan, tekankan, tak semua orang kalau dalam perjalanan kita meninggal, siapa nak jaga sebab negara orang. So kita nak uruskan dari segi macam, so nasib baik kita ambil travel agency. Contohlah travel agency. Sebab travel agency dia dah come out dengan collaboration dengan travel agency dekat negara lain. Dia pun dah tahu dah macam dia mana dah nak tahu deal dah. dengan Tahu countermeasures untuk benda-benda ni lah. Kalau jadi macam tu. Sebab tu orang cakap tak perlu kita nak perlu risau. Sebab tu ada yang orang boleh adapt, boleh buat sendiri. Tak ada masalah, murah. Ataupun dia cakap rasa macam dia nak pergi sendiri, dia rasa itu pun satu benda yang orang terfikir lah kan. Macam buat sendiri, travel sendiri, DIY, ataupun dengan agensi kan. Bagi tu kan macam mana orang macam dia rasa baik travel sendiri kan, jimat duit kan. Kalau dengan agensi bayar lebih sikit.
Kalau tuan apa pendapat tuan dengan benda tu? Dia ada pro and con. Ada pro and con. Dia ada pro and con. Kelebihan dan kekurangan. Kalau DIY dia dah pengalaman, tak apa dia boleh buat. Contoh dia dah tahu cara jalan, accommodation, perjalanan, transportation dan route tour dia dah tahu dah. Dia boleh buat sendiri, tak ada masalah sebab dia ada connection. Betul. Kalau dia baru first time, mati rasanya. Saya rasa dia akan sesat barat. Dia akan jadi satu tempat tu, itinerary di satu tempat tu sampai 7 hari. Sebab saya pernah terjadi. Sebab saya pernah borak dengan salah satu yang pernah DIY. Masa tu saya pernah bawa group. Dia tanya saya, apa beza buat group dengan DIY? Saya tanya, tuan buat apa? Saya DIY sekarang. Tapi DIY saya buat sendiri sekarang. Saya buat sendiri, saya ikut buat sendirilah. Saya ikut map apa semua. Tapi yang kekurangannya saya masalah di transportation. Saya tak tahu mana saya nak pergi, saya nak cakap dengan siapa. Lepas tu macam mana saya nak ke arah destination tersebut, berapa lama perjalanan, saya tak tahu. Kat situ dia dah rasa macam, oh, saya dah 7 hari dah kat sini, tempat yang sama. Dia tanya saya pula, saya 7 hari, saya dah pergi 6 tempat cakap kan. 6 tempat dah. Itu perbezaan dia. Sebab apa? Kita dah buat, orang cakap dia buat daripada awal lagi punya management, punya planning. Kita planning dia. Macam sebelum ni, tuan ni pernah berkata, kita dah buat planning siap-siap dari segi itinerary. Dia datang, kita akan berceritakan tentang, bukannya jual sale, kita ceritakan tentang tempat yang kita nak pergi, dengan hotel kita tunjuk hotel macam mana, hotel 4 star, 3 star, 5 star. And then dari segi transportation pasti ada berapa seater, 40 seater ataupun van. Kita dah bagi benda tu. Itulah perbezaannya. Tapi antara group dengan DIY, sebenarnya kalau ikutkan perjalanan teratur sebenarnya. Lebih teratur. Tapi saya namakan itulah, panggil dia Ricky Tour. Ricky Tour. Sebab apa kena Ricky Tour sebenarnya? Sebab perjalanan ikut group, dia ikut masa and then waktu yang sesuai. Tapi tak seindah DIY. DIY dia bebas. Yalah. Dia bebas. Itu perbezaan dia. DIY kalau dia pergi 5 tempat, dia nak lama dekat tempat yang kedua contoh, dia boleh lama-lama. Dia boleh lama. Tapi kalau ikut grup, dia kena ikutlah masa yang ikut jemaah lain juga kan. Dia ikut jemaah lain. Lepas tu ada kan kekangan masa juga. Ada yang suka bershopping. Betul. 2 jam. Ada tak suka shopping? Ada tak suka shopping. 2 jam bagi dia terlalu lama. Betul. Cakap, banyak sangat dah aku tunggu lama ni. Cakap, kalau boleh cepat sikit balik. Betul. Yang seorang ni cakap, baru 2 jam. Baru 2 jam ni. Baru beli, baru tengok-tengok je. Baru window shopping je kan. Itu dia masa itu dah dia cakap dia pro and con dia. Tapi pendapat saya tuan, saya rasa secara overall, kalau pergi dengan agensi lebih berbaloi lah secara keseluruhan. Sebab dia menjimatkan masa. Tak payah, even kalau kita study sebelum tu kan, dah study tempat ni dah, bila pergi sana, sebabkan kita tak pernah pergi, dia akan jadi lain juga nanti. Berbanding dengan dia, yang mahal tu pada pengalaman agensi tu sebenarnya. Itu saya namakan dia, panggil dia Ricky Tour lah, untuk pengalaman orang yang first time. Dia boleh, orang yang bagi saya suggest lah, kalau dia pertama kali ataupun dia bawa anak-anak ataupun bawa family, better dia ambil untuk bahagian travel agency sebenarnya. Untuk pertama kali. Betul. Untuk pertama kali dia dah tahu route dia. Dia dah tahu macam, paling-paling pun dia dah pernah pergi. Dia pernah pergi kan. So dia bayar dengan package tu. Contoh tak kisah apa package tu, apa yang dia dapat? Dia dapat yang paling penting adalah itinerary itu sendiri. Betul. Itu yang mahal. Betul. Memang orang lain boleh buat itinerary sendiri, tapi dia orang tak tahu pengalaman dia. Tak semua orang boleh pergi, tak semua orang boleh buat. Betul. Tapi orang cakap, contoh bagi e-book. Ramai sekarang dah ikut macam e-book lah. Kan? Dia jual e-book. Boleh follow up. Tapi dari segi kita tu, yakin keberanian. tak semua orang berani bang. Betul. Semua orang berani nak pergi. Lagi-lagi tempat yang orang tu bercakap bahasa kita. Ya, kan? Sebab itu saya cakap, tak semua orang berani, dan dia ada penyakit juga. Lepas tu ada penyakit dan ada perasaan lagi kurang keyakinan. Dan tak ada supporter. Mana tak ada orang yang guiding dia. Dia punya risiko tu sangat tinggi lah. Sebenarnya tinggi. Sebenarnya saya cakap, dia betul-betul tinggi untuk kalau kita nak pergi travel ni, persediaan tu kena betul-betul tough lah. Betul. Ibaratkan kita berperang sebenarnya. Betul. Mungkin dia tengok tour guide bawa orang ni, macam senang je dia bawa orang. Dan sedangkan dia punya persediaan tu dah berapa tahun dah pengalaman yang membawa dia ke situ kan. Itu yang kita kena jagalah. Sebab apa, kita tak tahu apa yang terjadi. Betul. Sebab sakit dia, apa dia. Okay tuan, kalau in terms of travel punya
macam top 3 lah negara kan. Yang saya assume lah mungkin antaranya South Africa, Piggetan kan. Bagi tuan, ada tak negara yang mungkin orang patut pergilah, walaupun yang kepada yang mungkin dekat luar sana ada orang dia ada duit tapi dia tak tahu nak pergi mana kan? Ada tak yang tuan boleh cadangkan? Yang sekarang ni Zafira tengah fokus kepada SPM lah. SPM. SPM. Oh. Spanyol, Portugal, Morocco. Spanyol, Portugal, Morocco. Okey. Sebenarnya Zafira ni cakap Islamic tour. Kita punya tour adalah mencari tempat bersejarah tentang Islamic. Okay. Dan kita akan singgah setiap negara, mesti singgah masjid. Macam mana pun kita akan cari masjid. Okay. So kita tahulah masjid tu antara masjid yang bersejarah ataupun masjid moden. Baru ni kalau di negara Morocco kita ada masjid Hasan II yang terbesar di dunia katanya. Dia minaret dia antara minaret yang paling tertinggi, dia boleh muat dalam masa 100,000 orang masuk dalam 100,000. Maknanya satu masjid. Maknanya terbesar Morocco. Lepas tu antara sejarah dia, di segi kebudayaan dia, di segi Andalusia, and then cara dari segi orang cakap Islamik lah cakap bagi saya. Antara tiga negara ni, antara macam Morocco, Spain dengan Portugal, antara tempat yang kita riki tu yang tempat yang orang tak pernah tahu pasal tentang sejarah Islam yang dekat sana. Walaupun Islam kat situ tidak berkembang sekarang ni lah. Dulu zaman tahun abad yang ke-15 masih lagi top lagi dari Islam. Sebab sebelum zaman perang. Maknanya kat situlah antara tempat-tempat yang paling best sekali lah. Orang cakap. So kita boleh pergi ke Rabat sama Morocco, ke Rabat, ke Marrakesh. Lepas tu tempat-tempat yang yang view yang cantik lah. Antara yang tempat yang best yang unik lah sebenarnya. Dan Morocco ni 4 musim kan? Tempat Muslim antaranya. Tapi bahasa dia pun bahasa, orang cakap bahasa Arab. Tapi bila dia cakap bahasa Arab yang Arab biasa, tapi Arab dia lain. Dia macam logat dia. Logat dia. Dia boleh bahasa Arab tapi logat dia lain. Okey. Logat dia lain. So memang dari segi makanan masalah bagi saya lah, dari segi Morocco tak ada masalah. Memang orang cakap okey lah. Dan bersesuaian untuk orang-orang yang nak santai-santai. Sebab dia ada dua tempat. Sebab antara yang bolehnya kita boleh pergi ke antara yang based on Asia. So Morocco antara yang Afrika Utara tak silap saya. So antara tempat yang boleh rasa Europe ataupun boleh rasa Europe. So boleh rasa untuk bahagian Asia punya. So kita tahu ada perbezaan antara macam dua benua lah. Contoh macam Turki dengan antara dengan Europe lah. Sama juga dengan Morocco dengan Spain. Tapi kalau dekat Portugal kita akan pergi satu tempat di mana Portugis sebelum menjajah Melaka, tempat situlah kita akan tengok kat mana tempat dia starting sebelum dia berlayar. So dia ada tertulis kat situ kat mana dia jajah. Dekat mana Lisbon lah kat situ. So dia kat situlah kita akan jumpa antara sejarah-sejarah sebelum dia datang ke Malaysia. Kat situlah tempat persejarahan dia. Kita akan tinggal melawat kat situ. So seronok lah. Saya tahulah. Dia pernah jajah kita. Sekarang ni kita pergi melawat kat dia lah. Betul. Tapi negara-negara ni yang biasa-biasa je. Dia tak adalah macam gas sebagai Europe yang terlalu moden sangat. Kalau di Sepanyol? Di Spain kita akan cover macam tempat-tempat yang bersejarah jugalah. Contoh kita akan pergi ke, tak silap saya, kalau ikutkan dalam map, kita akan pergi ke Granada. Kita akan pergi ke Cordoba. Lepas tu Cordoba kita akan masuk ke Seville. Lepas tu kita akan pergi ke Madrid. So tempat Cordoba, Seville, and then Granada, itu tempat-tempat Islam yang kita singgah. Ada sejarah Islam. Ada sejarah Islam singgah. And then antara orang cakapnya church sebelum ni jadi masjid, sekarang ni jadi church. Masih lagi ada tulisan Allah Muhammad, ada tulisan Asmaul Husna. Setiap tiang-tiang tu ada nama-nama Allah. Dan ada lagi nama la ilaha illallah. Masih lagi ada dia. Masih dikekalkan lagi. Yang dulunya masjid sekarang dah jadi church. Masih dikekal lagi. So antara yang seronok lah. Tapi nak ceritakan terlalu panjang. Tapi kalau ikutkan boleh je dia orang boleh search antara tempat-tempat yang tempat menarik. Tapi memang Zafirah kita fokuskan antara
Islamic tour lah. Islamic tour. Sebab setiap pagi kita akan mulakan dengan tazkirah. Every morning kita akan ceritakan dengan doa. Setiap perjalanan kita tu kita akan bagi tahu tempat-tempat solat. Diterapkan antara yang kita akan, okey, hari ni kita akan solat berapa jam. Tak boleh hari ni kita akan buat jamak takhir. So ada orang nak fokuskan solat. Ada, saya faham jemaah terlalu fokuskan solat. Tapi kalau tak dapat solat pun, saya cakap boleh kita solat berhenti kat tepi mana-mana, solat dekat luar tempat-tempat. Sebab kita ni adalah kita boleh jamak. Kita boleh jamak. Sebab tu saya cakap kan. Sebab tu kan kadang-kadang ada yang tahu dari segi tu. Ada tahulah. Kadang-kadang selalu protokol pun ada juga. Sebab kita ikutkan schedule time sebenarnya. Betul. Cakap semayang kita boleh semayang mana-mana, tak ada masalah. Memang kita boleh semayang. Tapi nak ikutkan masa kekangan tu. Kita kontrol lah. Tu leader kena tahulah kontrol. Tak semuanya kita boleh 100% boleh dengar cakap antara guest. At least make sure kita ada tolerate lah. Tolerate antara guest dengan kita punya schedule punya. Okey. Faham? Okay tuan, so kita dah dekat-dekat sampai penghujung session kita pada hari ini. Ada tak message yang tuan nak sampaikan kat siapa yang mungkin akan tengok video ni nanti kan? Ada tak apa-apa yang tuan nak sampaikan ke orang kat luar sana? Okay, apa yang nak sampaikan untuk sebab kita bincang tentang travel agency. Sebab sebelum kita nak menilai salah satu travel agency, atau kebanyakan orang ni agak takut-takut jugalah nak memilih travel agency. Better dia akan datang ke company sendiri, jumpa sendiri, bukan melalui dengan online, ataupun bukan melalui dengan orang tengah. Better dia kena buat comparison, compare. And then kita tengok dia punya komen-komen ataupun yang previous yang orang dah pergi. Dah pergi. Sebab sekarang ni bila kita senang je, kita boleh tengok antara yang list review orang cakap kan. So better kalau dia cakap, ada yang ramai tanya saya, mana yang paling best katanya, mana yang paling okey. Saya cakap mana-mana semua sama. Sebab dia ada orang cakap USB dia sendiri. Betul. Sebab yang kelebihan boleh tengok pada review masing-masing. Itu saya bagi tekankan pada dia orang, better dia orang face to face datang sendiri and then berceritakan tentang sendiri, and then dia orang akan ceritakan A to Z and then yang tempat-tempat yang dia pergi. Contoh kalau dia tak boleh, hanya dia menjual saja package, belum tentu lagi dia boleh come out. Boleh 100% untuk dia boleh bawa. Tapi kalau dia bawa untuk menjual ataupun bawa dari segi untuk jualkan produk, and then dia bagi tahu dari segi A to Z, daripada A sampai Z, and then apa dia perlu bawa, itu adalah antara yang sesuai, yang pilihan yang terbaik lah. So nak kata mana best tu, kalau ikutkan semua best. Semua ada USP masing-masing. Ikut apa yang kita nak lah kan. Tapi di segi orang cakap service tu adalah penting. Walaupun mahal murah, tetap orang cakap murah. Jangan sangka walaupun murah, tapi kena hati-hati. Sebab kenapa dia murah? Hotel dia, makanan dia, transportation dia. So dah sampai sana jangan marah. Apa ni hotel bagi hotel macam ni? Kenapa bagi makanan macam ni? Sebab murah. Kalau cakap ada available harga dia, mungkin hotel dia dari segi dia selesa, transport dia selesa, makan dia selesa. So ada pro and con itu. So dia kena tahulah dari segi budget. First budget, second dia kena tahu tempat yang tempat dia tuju tu bersesuai tak bersesuai, and dia tengok review masing-masing. Itu je saya. Okey, boleh. Okey, terima kasih tuan. Sama. Okey, so sebagai orang kata penggulung lah untuk hari ini, terima kasih kepada pihak Zafirah Travel untuk datang. Saya faham nak set masa ni pun, ialah tuan-tuan pun busy kan dengan tour guide, sekejap lagi nak fly kan. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. So itu saja untuk pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.